Kit Siti, seorang yang kaya dan jelita, gelaran jalan diberikan kepada beliau kerana jumlah perkahwinan 99 kali. Ini berikutan cerita kala jengking keluar dari kemaluan Kit Siti dan membunuh lelaki yang dikahwininya sehingga haiwan itu dimusnahkan suami ke-100. Kerana kecantikannya, ramai lelaki terpikat dan ingin memperisterikannya. Mereka setuju berkahwin walaupun dikenakan syarat menyediakan sebuah keranda dan 3 papan kain kafan sebagai persediaan pengebumian mereka. Kini, batu nisan makam hilang diganti dengan batu biasa tanpa terurus. Kemayan Siti yang telah terbengkalai sejak tahun 1998 berpunca daripada kemerosotan ekonomi. Seorang pemandu teksi ditahan oleh seorang wanita berhampiran Auckland meminta menurunkannya di Melaka. Dalam perjalanan, tiada sebarang perbualan antara mereka. Tiba-tiba, pemandu teksi tersedar. Gadis itu gaib dari teksi walaupun teksi tidak henti di mana-mana. Kedua, seorang lelaki masuk ke dalam mall untuk beli hadiah hari jadi untuk anaknya dan sempat bermakan malam di mall itu. Keesokannya, barangan hadiah itu menjadi daun. Beliau juga mengalami muntah darah berbau busuk kerana makanan yang terhidang semalam sesuatu yang tak sepatutnya dimakan manusia. Kini, kerajaan mall dengan lebih 500 kedai dibuka di bangunan yang sama dan dikatakan bersih tanpa sebarang gangguan. Selepas hospital dipindahkan ke tapak baru, pengawal keselamatan mendakwa penampakan jururawat dan pesakit di waktu malam. Kedengaran bunyi tangisan bayi sekitar jam 3 pagi walaupun bangunan telah pun dikosongkan. Pada 2018, YouTuber Encik Faizal Rozi masuk seorang diri dengan telefon bimbit dan lampu. Pelbagai kejadian dirakam oleh Encik Faizal. Bunyi ketukan kedengaran di sebalik dinding. Barangan dicampak dari arah belakang beliau. Bayang-bayang entiti berdiri memerhatikan di sebalik tembok dan tingkap. Menurut penduduk lama sekitar, tragedi demi tragedi pernah berlaku di sini. Dikatakan seorang wanita pernah terjun dari tingkat tertinggi pada malam. Dan sejak itu, suara tangisan kedengaran setiap malam. Pengawal keselamatan menyatakan sering diganggu oleh sesuatu dan mereka tidak berani ronda seorang diri kerana penampakan sesuatu. Pergerakan barang secara tiba-tiba serta bunyi aneh yang mengejutkan. Akibatnya, pelanggan berkurangan, kedai mula kosong dan akhirnya Wirakot ditutup sepenuhnya. Mall yang amat berjaya dan memberi saingan kuat kepada Kemayan City Mall. Namun disebabkan kemerosotan ekonomi, mall terpaksa ditutup dan bertukar usang. Salah satu kisah seram ialah penemuan mayat terbakar di dalamnya. Penduduk mendakwa pernah melihat seorang perempuan di atas bangunan seolah ingin terjun. Ada menyatakan amat seram melihat Pacific Mall di waktu malam takut terlihat sesuatu kerana mall ini pernah makan banyak nyawa satu ketika dahulu. Kini bangunan usang ini dibangunkan semula dengan hotel 345 bilik. Pejabat dan lot kedai, pengguna sosial media mengeluarkan pendapat mereka tentang perkara yang bakal berlaku apabila hotel siap dibina.